Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua dalam suasana yang penuh barakah, bulan Ramadan yang mendidik jiwa, menyucikan hati dan memperkukuh iman. Ramadan ni tuan-tuan, puan-puan, bukan sekadar bulan untuk kita tahan lapar dan dahaga, tapi bulan ini juga untuk mendidik hati supaya tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, dalam bulan ini juga kita kembali mengenal makna syukur, sabar dan kasih sayang. Hari ini insya-Allah kita akan tengok satu pengajaran yang boleh kita ambil daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Luqman, dan dalam surah ini terkandung banyak nasihat yang sangat berguna untuk kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, Luqman dia bukanlah seorang nabi, tapi dia merupakan seorang hamba Allah yang diberi hikmah, iaitu kebijaksanaan dalam memahami kehidupan dan mendidik hati. Beliau diriwayatkan telah hidup pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Dan sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan, serta diperintahkan kepadanya bersyukurlah kepada Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, hikmah itu bukan hanya mengetahui yang benar, tetapi melakukan kebenaran itu pada tempatnya. Maknanya, orang yang berhikmah bukan hanya tahu halal dan haram, tetapi mereka bijak memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, walaupun jalan itu sukar. Dan sebab itulah Allah rakamkan nasihat Luqman kepada anaknya sebagai panduan untuk kita, terutamanya sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai pendidik dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, ayat 17 surah Luqman berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Maksudnya, wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah orang berbuat baik, laranglah orang daripada mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Sesungguhnya itu termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah. Nampak tak tuan-tuan? Ibadah pertama yang Luqman pesan kepada anak dia ialah solat. Kalau tiang rumah sengit, rumah pun roboh kan? Begitu jugalah iman kita. Kalau tiang kita iaitu solat tak teguh. Kenapa solat? Tuan-tuan, puan-puan, cuba kita tengok. Ibadah pertama yang Luqman pesan ialah solat. Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan, solat disebut awal kerana ia merupakan hubungan paling kuat antara hamba dengan Allah. Bila ada link, ada hubungan, baru datangnya takwa. Baru kita akan ada rasa nak buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Bila takwa pakaian kita, urusan kita dimudahkan. Nak urusan kita mudah, kita tingkatkan takwa. Nak tingkatkan takwa, kita bagi ada link dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ada link dengan Allah, nak ada hubungan dengan Allah, solat. Jadi solat ni, dia bukan sekadar gerakan, bukan sekadar bacaan. Aqimis solah
Maksudnya, jaga waktu, sempurnakan rukun, ada khusyuk, ada rasa hamba. Kadang-kadang kita ni, cikgu-cikgu sibuk, mak ayah penat, murid balik sekolah pun letih. Tambah bulan puasa ni, balik rasa nak rehat dulu Ustaz. Tak lepas rehat baru kita sembahyang. Betul tak? Tapi Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduhu salah. Tiang agama itu ialah salat. Bayangkan kalau tiang rumah reput. Tiang rumah reput, rumah boleh roboh. Dan kalau solat pun runtuh, hidup kita pun goyang. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, bila sebut rasa hamba tu macam mana? Kita duk sebut hamba. Hamba tu macam mana? Dia macam ni. Dia rasa macam kita ni tak ada apa. Dan apa yang kita ada pun sebenarnya bukan milik kita. Dan kita memang tak ada apa. Semua hak kita dapat, hak kita punya, rumah, kereta, harta, semua tu Allah bagi pinjam saja. Sebab tu ada nasyid. Kita lalu dengar nasyid ni. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada, Allah yang punya. Tidak ada milik kita. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Jadi apa hak kita rasa kita punya tu, Allah dah siap-siap awal dah. Sebelum kita ada lagi, Allah dah tetap. Allah dah tetapkan takdir kita. Bila kita nak hidup, bila kita nak ada itu, ada ini, semua Allah dah atur siap dah. Jadi kita ni duduk dekat muka bumi Allah ni tak payah nak sombong. Selain itu, nak rasa khusyuk, nak rasa fokus dalam solat ni macam mana? Selain daripada kita faham makna ayat yang kita baca, ada satu cara. Cara ni arwah abah saya yang ajar. Jadi hari ini saya kongsikan, mudah-mudahan menjadi amal buat beliau insya-Allah. Cara dia macam ni tuan-tuan perempuan. Waktu kita semayang, waktu kita baca, contohnya kita baca surah Fatihah. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa kita baca, kita faham makna, kita selitkan doa untuk diri kita. Tak kisahlah doa apa, Ya Allah, ampunkan dosa aku, Ya Allah. Waktu kita baca ayat pertama. Masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, kita minta pula doa lain. Ampunkan dosa mak ayah kita. Ampunkan dosa mak ayah tu. Kan? Masuk ayat yang ketiga, kita tambah doa lain lagi. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga. Masuk ayat keempat, kelima. Pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ni sendiri Allah suruh kita minta. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Allah sendiri dah suruh kita minta. Jadi waktu tu kita minta. Waktu kita tengah baca, terutamanya baca Fatihah lah. Sebab apa? Fatihah tu rukun kita. Kita nak betul-betul kita dalami makna Fatihah. Nak betul-betul kita rasa kita solat waktu kita baca Fatihah. Okey. Kalau kita rasa takutlah pada waktu tu, kita nak nak baca, takut kita hilang fokus, kita boleh ambil masa lain. Waktu bila? Waktu sujud. Dalam sujud kita panjangkan, kita baca doa. Tapi janganlah baca doa bahasa Melayu, kita sebut dengan lidah tu, jangan sebut bahasa Melayu. Kena sebut doa-doa yang bahasa Arab. Ataupun kalau nak takrti yang bahasa Arab, kita nak cakap yang bahasa Melayu, kita nak sebut bahasa Melayu, sebut dalam hati. InsyaAllah Allah faham. Allah faham doa kita sebab apa?
Yang nak menggerakkan kita untuk doa kepada Allah pada waktu itu pun Allah juga. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah. Solat ni, dia ada function solat. Solat ni function dia untuk mencegah kemungkaran. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan munkar. Imam Al-Qurtubi dalam Jami' Al-Ahkamul Quran, dia sebut solat yang khusyuk akan jadi benteng kepada diri kita daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita dah solat, kalau kita dah solat, tapi perangai duduk sama macam tu. Anak kita solat, kita pesan dia tak dengar. Kita sendiri, kita dah solat tapi duduk rasa malas, duduk rasa itu ini macam-macam alasan kita bagi. Tu bukanlah salah. Bukanlah salah pada solat. Tu salah. Maksudnya salah daripada diri kita. Mungkin solat yang kita buat tu tak sempurna. Kan? Mungkin daripada sebelum solat lagi, daripada waktu wuduk lagi kita dah tak sempurna, maka solat yang kita buat pada waktu tu rosak. Jadi tak dikira solat pada waktu tu. Jadi kita gunakanlah kesempatan yang ada pada bulan Ramadan ni untuk kita repair solat kita. Kita baiki solat kita. Yang mana yang kurang, kita tambah baik. Yang mana yang salah, kita perbetulkan. Macam kalau kata kita sebelum ni kita ada tinggal solat. Ni bulan Ramadan ni. Bulan waktu kita penuh bersemangat, waktu kita duk rajin, nak qiyamul lail, nak tarawih apa semua. Waktu ni lah kita qada solat-solat yang mana kita pernah tinggal dulu. Ramadan ni peluang yang besar. Dalam Ramadan, tarawih kita rajin buat. Qiyam kita rajin buat. Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif, dia sebut apa? Bulan Ramadan ialah bulan untuk orang beriman baiki hubungan Allah melalui salat dan juga Al-Quran. Jadi dalam bulan Ramadan inilah detik biasanya orang-orang yang beriman dia akan seronok untuk sambut Ramadan. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan inilah dia boleh baiki hubungan dia dengan Allah. Kalau dalam bulan-bulan lain mungkin dia lalai banyak. Jadi dalam bulan Ramadan dia banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah masa dia untuk dia baiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perbanyakkan solat dan juga perbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi warga PPD Kubang Pasu sekalian, kalau nak tengok sekolah kita ni jadi sekolah yang berkat, pejabat kita jadi pejabat yang tenang, rumah kita jadi rumah yang harmoni, kita mula dulu. Kita mula dengan solat. Solat kita jaga, insya-Allah hidup kita pun Allah akan jaga. Mudah-mudahan kita bukan sekadar orang yang buat solat, tapi orang yang betul-betul mendirikan solat. Baik tuan-tuan, puan-puan, dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bagi sesi kali ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana waj'alna minal ibadinal mukhlisin wal barrina biwalidayna wal muhsinina ilan nas. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan yang mendengar nasihat dan mengikut yang terbaik daripadanya. Jadikanlah kami hamba-Mu yang ikhlas dalam ibadah, yang berbakti kepada ibu dan bapa, dan yang berbuat baik pada sesama manusia. Allahumma tahhir qulubana minar riya wa nufusana minal kibr wa a'malana minas sum'ah waj'al siyamana khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada riya,
bersihkanlah jiwa kami daripada sombong, jauhkanlah amalan kami daripada ingin dipuji, dan jadikanlah puasa kami semata-mata kerana-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana warzuqna Lailatul Qadr. Bulan Ramadan ini, terimalah puasa, solat, rukuk dan sujud kami, dan rezekikan kami Lailatul Qadar pada Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan mengenai nasihat Luqman ini. Nasihat Luqman ni dia ada banyak. Dia ada banyak nasihat Luqman. Kalau kita baca dalam surah Al-Luqman, surah Luqman ni dia banyak nasihat-nasihat yang boleh kita amal, kita ambil sebagai pedoman. Jadi kita akan kongsikan lagi nasihat Luqman dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.